Hisham Jalil ni nak tunjuk dia ni lah terpaling pakar ekonomi konon. Sebab apa Hisham Jalil ni jadi macam ni? Disebabkan dia tahu bodoh itu percuma, dan di Malaysia ni ramai walaun yang suka kepada barang percuma. Kita ekspor kepada negara China, Korea dan Jepun lah. Bagi tahu sama saya, kan? Ekspor minyak kita yang pergi ke Jepun, pergi ke Korea, pergi ke China ni, LNG kita semua, lalu tak Selat Hormuz. Hisham Jalil ni dia nak tunjuk dia lah terpaling pakar ekonomi. Tetapi saya yakin dia tak bodoh. Cuma dia tahu bodoh itu percuma, dan bodoh yang percuma ni ada kepada walaun. Jadi walaun ni pula selain daripada suka mengambil bodoh yang percuma ni, walaun ni juga ada satu sindrom tau, sindrom penyakit yang mana suka menyalahkan orang. Okey, Hisham Jalil petikaikan mengenai kenaikan harga minyak dunia. Kenapa Malaysia terkesan? Dia kata Malaysia ni hanyalah mengimport minyak daripada negara jiran, iaitu daripada Brunei dan juga Indonesia. Hisham Jalil nak bagi tahu satu, Indonesia, rakyat dia dalam tempoh perayaan ni beratur panjang untuk mendapatkan minyak daripada stesen-stesen minyak. Panjang tu bukan main-main punya panjang. Begitu jugalah dengan Thailand. Tak cukup minyak, harga dah naik. Begitu juga di Filipina. Rakyat Filipina dah berjalan kaki ke tempat kerja. Tak boleh naik kenderaan sebab catuan minyak. Begitu juga di Laos, yang mana lebih dari 400 buah stesen minyak telah ditutup. Jadi di Malaysia hari ni, Hisham Jalil dan walaun-walaun sekalian belajarlah bersyukur. Sekurang-kurangnya semalam PM Act umum untuk sambung lagi subsidi budi 95, yang mana RON 95 untuk rakyat Malaysia masih lagi RM1.99. Mana kalau kita isi minyak RM100, kerajaan tampung hampir RM50 untuk subsidi kepada rakyat. Jadi kepada rakyat Malaysia, Hisham Jalil, okey, nak ingatkan Hisham Jalil, harga minyak dunia bukan nenek kau yang tentukan. Okey, faham ambil ya. Jadi kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak elak disebabkan krisis Asia Barat, harga minyak dunia meningkat. Jadi Hisham Jalil tak payahlah nak tunjuk pandai, nak tunjuk sangat pakar ekonomi, dan cukup-cukuplah nak memperbodoh, nak menghasut walaun-walaun yang ada di Malaysia ni. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang kita ada.